Ya. Tapi doktor mu, kalau nak buat CTG kan saya kena duduk straight, tak boleh nak miring. Lagi sakit. Memanglah waktu buat CTG biasa baring lurus. Senanglah kita nak letak alat tu betul-betul dekat baby punya jantung tu. Tak apa ke tak efek kat baby? Macam maksudnya apa? Kan kalau kita mengiring tu, kita macam bantu baby untuk Dapat oksigen. dapat oksigen. Lepas tu tengah sakit, lepas tu kita buat CTG sambil straight badan. Macam tak efek ke kat baby? Okey, pasal itulah waktu tu doktor akan tengok daripada CTG tu dalam keadaan baring lurus tu macam mana. Okey, dia kata waktu baring lurus tu okey, tak ada masalah, kita boleh je baring lurus. Bukannya semestinya wajib kena mengiring, tak, semestinya tengok keadaan. Kalau kata waktu baring lurus tu tengok CTG tak cantik, doktor akan advise lah mengiring ke sebelah kiri. Faham tak? Kalau dia kata mengiring sebelah kiri cantik lah jantung, rupanya memang bagus lah dia mengiring kiri supaya oksigen tu sampai dengan elok kepada baby.